Dia angkat tu, Allahu Akbar, dalam keadaan dia kiam. Masya Allah. Saya berada di situ 9 hari berpakaian yang saya keluar tadi. Saya ada terbau satu benda lah. Bau macam harum tau. Sixth sense ni banyak orang boleh dapat benda tu sebenarnya. Secara tak sengaja dia terpijak individu yang terbakar. Lalat ni still naik lompat-lompat. Burung, tikus, sama je bau dia. Tapi kenapa manusia ni berbeza? Seluk nak tarik dia ni, tangan ni tercucuk dalam perut. Tenggelam dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekali lagi episod kedua Borak Balai bersama dengan Abang Crime. Borak Balai, let's go. Bersama-sama dengan saya sekali lagi. Di sebelah kanan saya Tuan Muhammad Izam Aminuddin, Pegawai Pembekanan 1 daripada Balai Bomba Shah Alam. Betul. Sebab sebelum ni saya ada kongsi di first episode, kita akan cakap, kita nak korek-korek lagi daripada Tuan Izam kita tentang mungkin pengalaman menarik sebelum ni sebagai seorang ketua bomba. Maybe ada benda lah yang kita nak Tuan kongsikan sepanjang bekerja, sepanjang berkhidmat sebagai anggota bomba Tuan. Selama berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Tuan memang di Balai Bomba sejak sekian lama atau bertukar-tukar? Saya daripada Akademi Bomba Wilayah Tengah Kuala Lumpur Baru sebagai seorang jurulatih daripada tahun 2015 hingga 2019. Okey. 2019 hingga sekarang saya di Balai Bomba Shah Alam. Okey. Jadi yang di Storm ni memang baru lagi ke? Saya di pasukan Storm ni bermula daripada tahun 2016 lah sehingga sekarang lah. Sedikit sharing Tuan. Untuk terlibat sebagai anggota Storm ni perlu melalui latihan-latihan yang tertentu. Betul. Okey, so saya share sikit lah untuk perlibatan dalam pasukan Storm ni. First fasa dia kita kena melalui daripada anggota bomba lah. Okey, lepas kita dah melepasi anggota bomba ni, kita kena pilih ikut pada apa kehendak kita ataupun minat kita masing-masing. So kita tahu dalam jabatan bomba ni dia ada banyak sangat dia punya special unit ataupun pasukan khas masing-masing lah. Okey, kita tahu penyelamatan di air, pasukan khas azimuth, pasukan khas udara, macam-macam lah. So kalau untuk pasukan Storm ni, kenapa saya masuk dalam Storm ni dan macam mana masuk dalam Storm ni? Masuk dalam Storm ni kita kena melepasi satu fasa lah, fasa pemilihan, di mana kita akan, dia open kepada seluruh anggota bomba daripada bomba Malaysia lah. So dipilih melalui tapisan-tapisan kelayakan lah. Untuk fizikal sebenarnya, lebih kepada fizikal lah. Physical training dia punya, kalau kita melepasi tu dia ada tapisan yang kedua. So tapisan yang kedua ni kita kena melalui selection. Mungkin saya boleh kongsi kat sini, larian 7 km, 16 km. So dalam tempoh sehari ni kita all out untuk dapatkan benda ni lah. Selepas pada ni kita belum lagi layak untuk memakai logo Storm ni lah. Kita kena melalui satu fasa lagi di mana perlu ada latihan asas. Okay, selama 1 bulan lah. So asas ni kita mempelajari bagaimana cara untuk diberi untuk kerja dalam tekanan sebenarnya. Selepas pada tu kita akan masuk pada survival lah, setengah bulan survival kita. So dalam melepasi setengah bulan tadi, barulah kita diiktiraf lah sebenarnya. Survival tu dekat mana tu? Ada lautan? Saya kalau dia adalah hutan lah. Survival ni dia melibatkan hutan, sungai, paya dan juga laut lah. Bukan senang lah. So bukan senang lah. Nak senang sebenarnya. Itulah. Latihan dia tough juga. Latihan dia sangat-sangat tough lah. Sebab dia pasukan elit jabatan lah. Sama macam seperti di Paskal. Ya, betul. Mengikut jabatan tertentu lah. Dia ada pasukan khas dia masing-masing lah. Okay Tuan, sepanjang 11 tahun Tuan berkhidmat sebagai anggota bomba, mungkin apa pengalaman yang Tuan nak share dekat kita orang ni lah kan? Maybe yang Tuan rasa macam, of all the benda-benda kes-kes yang Tuan nak attend kan, mungkin ada satu Tuan yang rasa macam teringat-ingat sampai sekarang. Kalau melibatkan kes ataupun insiden-insiden besar ni, pada saya yang saya tak boleh nak lupakan lah, di mana satu peristiwa terjadi pada Disember 2022. Di mana saya dikejutkan melalui satu panggilan saja sebenarnya. Okay, untuk makluman saya bekerja waktu tu shift malam lah. Sekitar jam 2 pagi, anggaran saya dah terima satu panggilan daripada bilik kawalan bomba Shah Alam waktu tu. Di mana pasukan gerakan operasi PGO Negeri Selangor tanya pada dia, siapa pasukan Storm yang ada malam ni in charge. So dia panggil saya lah. Dia beritahu, anak saya beritahu ada satu insiden ni cik. Dia cakap ada tanah runtuh. So saya ambil maklumat tu, saya tanya pada PGO tadi. Biasanya pada dia yang pertama sekali lah, ada runtuhan tanah.
Dia cakap betul, landslide. So ada melibatkan mangsa tak? Dia cakap ada. So saya tanya dia, berapa jumlah mangsa? Dia kata kat sini melibatkan 100 orang mangsa. So saya dikejutkan dengan satu peristiwa yang saya rasa ini adalah satu benda yang sangat tough untuk kita berhadapan lepas pada ni. Okey. So jadi selepas saya terima panggilan tu, saya daripada Balai Bomba Shah Alam hadir ke insiden Fathers Organic Farm Batang Kali. Okay. Di mana satu insiden yang kita tahu melibatkan menggemparkan seluruh rakyat Malaysia pada ketika tu. Jadi tindakan saya hadir ke situ sebagai second responder sebenarnya. Second responder ni adalah daripada pasukan Storm lah. Yang pertama hadir tu adalah Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru yang hadir awal. So saya teruskanlah kepada macam mana kaedah ataupun cara untuk saya dapatkan maklumat awal. So tadi saya terima 100 panggilan 100 mangsa kan. So jadi bila saya sampai sejam selepas panggilan tu dibuat, saya boleh share kat sini sebab saya baca banyak sangat info-info. Saya rasa ni bukan cerita yang betul sebenarnya. Sebab sewaktu saya sampai di situ, saya tak nak nampak satu kelibat siapa-siapa selain daripada 6 orang Balai Bomba Kuala Kubu tadi. Okey, dia berada di tepi jalan mengawal lalu lintas sebab ada runtuhan di situ. 6 orang orang anggota lah, anggota bomba lah yang datang untuk buat size up awal waktu tu, first responder. So bila saya dapatkan maklumat kat dia, saya tanya pada dia, di mana runtuhan? Dia cakap dekat bawah ni. Dah pergi tengok? Dia cakap dah. Ada mangsa tak? Dia cakap tak pasti sebab kedudukan waktu tu hujan renyai-renyai, so kita tak boleh nak cross sebab ada arus lagi yang mengalir dan juga berpotensi untuk mengalami landslide untuk kali yang keseterusnya lah. So saya bersama dengan 6 orang anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam hadir ke situ. So tindakan awal pertama saya adalah mencari mangsa yang dikhawatiri masih lagi hidup lah. Okay. So saya ambil tindakan awal. Bila mana saya buat size up tempat tu, kita tak boleh nak pergi disebabkan faktor muka bumi waktu tu, bila kita pijak tanah tenggelam. Pijak melangkah tenggelam. Jadi saya ambil satu inisiatif di mana di kawasan runtuhan tu ada beberapa papan lah ataupun kayu yang kita boleh letak buat laluan. So kita letak laluan untuk kita cross. Jarak dia tu anggaran saya boleh bagi dalam 6 ke 70 meter lah laluan untuk kita cross ke sana tu. Daripada main road yang tak tertimbus awal tu. Tadi. Betul. Tapi kalau tengok pada gate tu dah jauh lah. Maksudnya main gate dia. Main gate dia ni sebenarnya daripada tepi jalan besar sebenarnya, daripada jalan utama. Okey, tapi saya masuk ni melalui jalan yang kedua, melalui jalan asal ke Fathers Organic Farm ni lah. Bila saya sampai kat situ, kalau kita dengar lah di sebelum-sebelum ni ada yang beritahu dia dengar bunyi menjerit, menangis semua tu, saya boleh katakan tidak kat sini. Sebabnya saya adalah individu yang mengeluarkan dia. Kalau tengok dalam beberapa media yang ada anggota bomba pegang tu adalah peringkat awal lah, pikul bayi keluar tu anggota bersama dengan saya lah waktu tu. Di mana kita tengok mangsa, kalau kita fikir logik akal, bila melibatkan keluarga, kawan-kawan rapat, dia memang keadaan dia sugul lah. Sugul ni dia macam dia diam. Daripada side saya nak dapatkan info. Saya dapatkan tadi 100 mangsa. So saya nak tahu jumlah lebih tepat untuk saya buat pelaporan. So jadi dekat sini, bila saya tanya pada individu ni, saya takkan dapat jawapan pada dia. Sebab dia baru menghadapi satu insiden yang dia lihat depan mata dia. So dia takkan bercakap. Ya, dia betul. Macam trauma. Ya, dia lebih kepada trauma sebenarnya. So jadi tindakan awal saya minta pasukan saya yang ada bersama saya tadi keluarkan mangsa yang masih hidup tadi ke tempat selamat melalui laluan yang kita buat tadi lah. So bila mana dah keluar, saya ada jumpa seorang lelaki lah, yang merupakan owner sebenarnya kat situ. So maklumat saya terima daripada dia pun 100 orang. So 1 orang ni jumlah yang sangat besar lah sebenarnya 100 orang ni kan. Maksudnya 100 orang ni campus. Dia melibatkan sekolah. Sekolah dan juga keluarga yang hadir ke situ. Sebagai maklumat awal ni saya kena pegang benda tu. Saya kena pegang 100 dia beritahu tadi. Sebabnya kita tak tahu dalam satu masa mungkinlah pada jam dan ketika tu ada yang keluar pergi makan, ada yang keluar pergi mana-mana tempat yang kita tak tahu. Betul. Jadi kita pegang pada maklumat tadi. Jadi selepas kita keluarkan mangsa yang masih hidup tadi,
kita terus membuat penyelamatan di peringkat awal sehingga bantuan tiba. Okay. Sebab bila saya tengok kawasan ni, saya kata besar. Ni adalah satu kejadian yang cakap apa, memberi satu macam mana cakap, satu benda yang kita pelajari sebelum ni kat sini kita kena praktikkan. Itu yang saya nampak sebenarnya. So kita keluarkanlah mangsa yang tertimbus ni. Okay. Di peringkat awal ni kita punya logistik kita terhad lah daripada segi peralatan sebenarnya. Jadi kita mengeluarkan mangsa ni menggunakan tangan. Okay. Guna tangan je. Di peringkat awal ni. Di peringkat awal lah. Ni mana yang anggota ada je lah. Yang 6 orang tiba tadi bersama dengan beberapa rakan daripada balai tadilah. Okay. So kita korek menggunakan tangan. Kenapa kita tahu lokasi tu? Sebab timbunan tanah ni dia logik akal. Kalau kita fikir pukul 1 pagi ramai yang tidur lah. Okay, tidur dalam mana? Dalam kemah lah. Masa tu berlaku pada kejadian anggaran lebih kurang jam 1:30 pagi lah. Kita terima panggilan dalam jam 2 pagi. Masa tu memang dah gelap tu kan sampai memang saya sampai jam hampir jam 3 macam tu, dia dah keadaan dia gelap, hujan renyai-renyai. Masih lagi hujan. Gelap, so faktor runtuhan berlaku tinggi sebenarnya. So benda ni melibatkan penyelamat yang hadir tadi. So saya takut benda tu sebenarnya. Jadi bila mana berbekalkan lampu suluh yang kita bawa tu, so kita tengok nampak plastik yang terkeluar, plastik kemah tadi. So kat situ kita akan attack, kita akan korek. Plastik keluar tengok maksudnya bahan binaan kemah lah. Bahan binaan kemah kan daripada tent tu kan daripada plastik kan. So jadi mana kita tengok plastik tu, so kita korek pakai tangan, korek, ambil kayu kita korek. Sampailah kita jumpa ada individu dalam tu tengah berpeluk macam-macam. Masya-Allah. Tapi yang tuan jumpa tu ada yang meninggal, ada yang hidup. Okey, ada yang mangsa yang hidup, ada kita keluarkan tadi. Yang kedua, ada mangsa hidup yang terperosok di dalam runtuhan tu di kawasan Pokok Buluh, dia dah terperosok ke tepi tebing. So jadi dia ada kat situ, so kita keluarkan dia. Yang saya ingat tu seorang individu tu dia mengalami kecederaan di belakang kaki. Ada tusukan buluh lah pada kaki dia tu waktu tu. Tuan tengok mangsa tu macam mana perasaan tuan tengok satu perasaan sebab kalau melibatkan kanak-kanak ni lah, macam-macam lah bayangan kita fikir kanak-kanak kan. So dalam ukuran dalam diri saya terapkan kepada pasukan. Saya beritahu bila mana kita melibatkan satu operasi yang perlu hadir kita ke situ, kita kena cari seolah-olah dia ni keluarga kita. Kita letakkan diri tu keluarga kita. So kita tahu kalau keluarga kita hilang macam mana kita buat. Kita cari bersungguh-sungguh betul. Kalau bukan keluarga kita abaikan. Tak boleh macam ni. Bila mana kita letakkan satu empati panggil pada diri kita, okey, ini keluarga aku akan usahakan. Tak kisahlah warna kulit dia ke, bangsa dia ke, agama dia, kita jangan fikir benda tu. Sebab tanggungjawab yang kita pikul ni kita laksanakan lah. Selamatkan dulu kan. Selamatkan dulu. Tapi dalam peratusan untuk saya tengok waktu awal tu, untuk mangsa yang hidup saya rasa sangat tipis. Sebab takut saya tengok dia punya runtuhan tu berlaku tu memang sangat-sangat mengerikan lah. Masa pertama tuan selamatkan macam mana? Apa keadaan dia masa tu? Keadaan yang seorang lelaki Cina tadi tu kita dah keluarkan. So dapatkan rawatan awal lah di atas tu. So yang lain-lain selepas pada yang tu adalah mangsa terakhir lah, saya kata yang hidup lah sebenarnya. Yang lain tak ada dah lah. So maksudnya kita maybe mungkin ramai nak bayangkan keadaan macam mana mangsa kan. Selalu kita nampak orang lemas kan, tapi ni mangsa runtuhan, tanah runtuh. Maksudnya dia berselut ke atau macam mana, macam kita angkat mayat kan, macam keadaan dia macam mana tuan? Fizikal tu ada yang macam dapat tarik. Dia sebenarnya untuk dah fizikal mayat ni dia sempurna lah. Ada organ tubuh badan yang lengkap lah. Tapi dia daripada timbunan tanah yang telah menghempap dia ni, so dia mati mungkin lemas lah kat situ kan. Kebanyakan lemas lah. Tapi berselut tu memang normal lah. Sebab melibatkan tanah-tanah yang berair lumpur macam tu kan. So paling kecil mangsa paling muda. Sekolah rendah. Kanak sekolah rendah. Kanak sekolah rendah daripada sekolah rendah di Kuala Lumpur lah, satu sebuah sekolah di Kuala Lumpur tu. Dia dengan cikgu-cikgu lah yang lain. Dengan guru, dengan juga family dan juga lain-lain lah yang ada di situ. So let's say tuan tengok pada kejadian ni kan, mungkin tuan nak kongsikan kat sini kenapa bagi tuan dia sangat-sangat
memorable lah, sangat-sangat susah tuan nak lupa? Keupayaan kita sebagai penyelamat diuji waktu tu. Kita diuji pada waktu tu. So saya beritahu dekat abang, saya hadir ke situ pada pagi. Ambil anggaran lah dalam jam 3 pagi kat situ. Saya berada di situ 9 hari berpakaian yang saya keluar tadi. Mana kata semua benda yang ada pada body saya waktu tu, itu adalah pakaian saya sampai hari ke-9 operasi ni. Pakaian maksudnya tuan tak bersihkan diri langsung, ini memang bersihkan diri pakai baju pakai yang balik. Sebab kalau contoh saya nak buat penukaran pakaian baju ni, tu kan tak so benda ni saya perlu lapor balik ke Balai Shah Alam, ambil datang balik ke sini kan. So mengehadkan waktu sebenarnya. Jadi nampaklah dia punya committednya kan sebenarnya. Tapi kan? Dekat sini sebenarnya kita berkenaan dengan pakaian ke, makanan ke, minuman ke, kita dah dilatih waktu kita survivor dulu. Maksudnya contohnya saya masuk dalam keadaan survivor dengan pakaian yang saya ada. Pakaian ni lah yang saya akan gunakan sepanjang tempoh 17 hari tanpa salin. Inilah saya diuji waktu tu. So saya kata apa yang saya buat dulu saya diuji waktu tu. Itu saya rasa cabaran ni sangat besar. Bukan pada saya tapi pada pasukan juga. InsyaAllah. Nampak dia punya committed tu guys. Committed sampai pakai baju 9 hari baju yang sama tu. Baju tu memang comot lah, memang dah macam ada berseluk lah. Kalau kita nak pergi ambil baju baru pakai pun comot juga. Sebab kita bekerja dalam keadaan yang lumpur kan. I see. Selain daripada kes ni, ada maybe tuan nak share ada kes-kes lain yang tuan boleh ingat? Cerita kedua lah tuan. Ada satu lagi yang ni dia lebih kepada memberi pengajaran bermakna lah pada saya berkenaan dengan kekuasaan Yang Maha Esa lah sebenarnya. Satu insiden melibatkan kepala air di Gunung Jerai, Kedah pada September 2021. Melibatkan 6 orang mangsa lah. Saya hadir ke situ pada hari yang kedua. Pada petang lah, hari kedua. So saya masuk ke site untuk penyelamatan tu hari ketiga. So bermula pada hari ketiga operasi pencarian ni, pasukan saya diberi amanah untuk mencari seorang individu, arwah imam lah. Imam masjid tu lah. So jadi di peringkat awal pencarian ni, radius pencarian berkeluasan hampir 7 km lah sebenarnya. Sangat-sangat luas. Yang mana kita tahu lah, laluan utama air satu, dia boleh pecahkan kepada 5 laluan. So runtuhan ni memang banyak. So daripada tempat dia dihanyutkan ke lokasi pencarian kita ni, anggaran saya boleh bagi dalam 3 km. Hari ketiga kita cari daripada pagi sampai ke petang, 3 km kita berhenti. Hari keempat kita buat pencarian, sampai ke situ kita berhenti. Jadi saya digerakkan hati waktu tu sebab memang saya dah fikir waktu perjalanan tu, saya kata kita jumpa. Saya kata macam tu. Sehari sebelum tu pun saya bagi tahu pada seorang individu kawan saya ni, saya kata esok kita akan jumpa, kita akan bawa balik dia. Saya cakap macam ni. Jadi saya tak anggap benda ni main-main. Malam tu saya jam 2 pagi saya tak dapat lelakkan mata waktu tu. Saya keluar, saya jumpa dengan seorang pegawai saya yang merupakan lead untuk pasukan Storm lah daripada Putrajaya. So saya tanya pada dia, tuan boleh tak kalau besok kita gunakan kaedah pencarian menggunakan excavator? Sebab pencarian daripada 1 km ke 3 km tadi kita tak menjumpai apa-apa. Tetapi kita dah berhenti di 3 km tadi, kita stop. Jadi apa kata besok kita cari kat situ. Keluasan kawasan tu adalah meliputi 4 padang bola sepak. Besar Dekat situ ada rumah, kat situ ada kayu, kat situ ada kereta, ada motor, semua pelbagai, semua hanyut berhenti kat situ. Dia dah terperosok kat situ. Timbunan dia menjadi tinggi sehingga 2 ke 3 tingkat sebenarnya. Balak-balak semua ada kat situ. Besar, sangat-sangat besar. So jadi pada pagi dia bersetuju dengan saranan saya tu. So dia kata okey tak apa, besok dia akan cuba dapatkan. So besok pagi dia beritahu proceed benda ni. Jadi excavator tu sampai dalam anggaran jam 12.30 hari. Saya adalah pasukan pertama yang masuk ke dalam tempat operasi waktu tu. Kita ada seramai 16 orang, dibahagi pula kepada kumpulan kecil. 3 untuk rilis. Setengah jam saya akan berehat. Untuk setengah jam yang pertama, selepas Zuhur, pasukan pertama saya masuk. Saya masuk tu kuat lagi mengatakan kita jumpa. Saya bagi tahu lagi pada individu ni, kita jumpa. Sebab logik akal 4 padang bola sepak lah luas. Macam kita nak cari jarum, betul, susah.
Jadi sewaktu excavator tadi melintasi sungai, saya ada terbau satu benda lah, di mana dia bau macam harum tau. Harum dia sangat-sangat macam, pernah tak bau macam jintan manis, macam sangat-sangat wangi lah. Saya tak pernah bau benda tu. Bau macam harum-harum manis harum-harum manis macam tu kan. So jadi saya cakap pada incas saya waktu tu, saya tanya pada dia, ada bau tak? Dia cakap ada bau kan, tapi bau daripada hasil excavator yang lalu tadi terkena kayu-kayu. Mungkin bau tu dia mengeluarkan bau lah. Okay. So saya tak tolak benda tu. Jadi amaran pertama saya bila excavator tu melintasi saya ada perasan seekor lalat yang lintas, dia ada hinggap pada satu kayu. Okay. Dia masuk dalam lubang tu, berjalan merayap. Dia masuk dalam lubang tu. So saya tengok lalat tu. Lalat yang kedua sampai, dia hinggap dekat bahu saya. So dia terus masuk ke dalam yang sama. Okay. So jadi kat sini saya tak bagi tahu kat dia, saya masukkan separuh tubuh badan saya ke dalam timbunan tadi, lalat masuk tadi. Saya bau yang harum tadi dalam tu. Ya ke? Kuat. Daripada asal dalam tu. Yang saya bagi tahu tadi kata harum tadi, dalam tu memang kuat. Jadi saya bagi tahu pada encah saya, apa kata kita cuba korek kat sini dulu. Ada excavator nak lalu kan. Okay. So jadi dia bersetuju. So saya guide excavator tu. Saya naik atas excavator tu, bagi tahu kat dia. Tu dia angkat balak, kayu, kereta semua dalam tempoh 5 minit. 5 minit lagi tempoh masa untuk saya release. Saya nak tukar untuk masuk grup kedua. Okay. Ada satu kayu balak yang bertindih macam ni. Ada macam X macam tu. Besar kayu tu. So pemandu tadi tanya pada saya, nak angkat tak kayu tu? Lepas tu saya tanya pada incas saya, nak angkat tak? Dia kata tak payahlah, biar je. Lepas tu saya tanya pada dia, kalau abang angkat boleh tak? Dia kata boleh je. Cuba abang angkat tu last. Bila dia angkat tu, Allahu Akbar, cakap. Sekujur tubuh tu ada di situ. Masya Allah. Dalam keadaan dia kiam. Masya Allah. Arwah sempurna. Kalau kita fikir logik akal lah, 3 km hanyut arus deras, dawai, zinc, pokok, macam-macam buluh kan. Tetapi tak ada apa fizikal dia yang merosak organ dia sebenarnya. Sangat-sangat baik. Sempurna daripada hujung ni sampai hujung kaki. Okey, apa yang saya perkatakan ni disahkan oleh pihak yang memandikan. Masya Allah. Dia disahkan. Sebab tu saya kata benda ni satu iktibar atau pengejaran pada saya mengenai kekuasaan dia lah. Dia tunjukkan pada saya. Betul, kalau fikir logik kan, dia macam dah mungkin bergulung dalam keadaan tu lagi, tersangkut sana sini. Tapi cala bala semua ada dekat kulit-kulit dia ke? Hanya terdapat satu kesan cala di peha dia. Satu kesannya? Satu kesan cala di peha. Tak ada langsung. Keadaan dia sangat-sangat baik. Tindakan kita lepas pada kita angkat tu, so kita terus selimutkan dia lah. Jadi waktu tu saya beranggapan apa yang difikirkan oleh akal manusia ni tak sehebat dengan dia lah sebenarnya. Kalau ikut logik akal saya, boleh cari di mana-mana kawasan sepanjang 4 padang bola sepak tadi. Tapi kenapa dia gerakkan saya untuk ke situ? Dengan kehadiran lalat yang membantu tadi. Berwangi lagi. Betul. Tapi masa tu tuan tahu tak kata dia adalah imam? Dah tahu. Memang tahu dapat info kata awak kata imam. Betul. Kita dapat tahu dia arwah dihanyutkan lah. So pasukan kita memang spesifik untuk menjumpai dia, mencari dia. Tapi kalau macam let's say lalat tu kan, dia hinggap pada tuan-tuan, rasa adakah itu macam satu petanda, ataupun mungkin selalunya kalau secara normal kalau kita fikir secara saintifiknya kan, bila kalau dah mayat tu dah terbiar selama berapa hari 5 hari. So lalat tu akan bagi kita nak nampak lah lalat tu pergi ke arah mayat tu selalunya sebab berbau kan. Tapi tuan rasa adakah itu satu petanda, ataupun tuan rasa macam sebagai anggota bomba itu mungkin satu sign juga, nampak di mana ada mayat di situ ada lalat kan. Betul. Sebenarnya kita tak tolak kemungkinan macam daripada segi bau semua benda tu. Jadi saya beritahu pada yang lain-lain, walaupun kita terbau sesuatu, kita ternampak sesuatu, dapatkan, tengok dulu macam mana keadaan apa benda dia tu. So jangan buat keputusan tak perlu ini benda lain, tak perlu ini benda lain. Kita dapatkan. Wak Imah saya beritahu macam ni lah. Bila contoh air saya beritahu lalat dia akan warning kita. Dia akan bagi tahu kedudukan mangsa. Kalau kita fikir balik, atas air dia akan datang kepada air. Dia sentuh air, dia lari. Dia sentuh air, dia lari. So kita jangan tolak. Tak ada apa-apa kat bawah tu. Cuba. Banyak dah kita jumpa ada kat bawah tu buat naik. Ni melibatkan air lah. Lepas tu saya kata, sekecil-kecil makhluk ataupun benda yang cuba sampaikan pada kita, kita cuba ikut. Mana tahu
rezeki yang Allah tunjukkan dengan cara macam tu. Betul. Betul. Masya-Allah. Tu saya kata benda ni dia. hebat lah. Saya rasa benda ni satu pengajaran lah. Yalah. Mungkin tahu sebagai mungkin background dia sebagai imam pula. Betul. Mungkin Allah pelihara jasad dia kan. Mungkin dengan amalan dia masih hidup kan. Betul. Satu pengajaran kat tuan. Sebenarnya cerita macam ni kan memang kita kena cerita kat orang. Kadang orang tak nampak. Kadang kita tahu kita lemas kan. Kadang cerita di sebaliknya tak tahu kan tuan. Tak tahu kan. Macam mana kita punya kaedah, macam mana kita punya keupayaan, peralatan kita kan. Macam mana benda tu kita orang tak tahu. So kita rasa sampaikanlah benda-benda tu. Tapi tuan ni saya perasan kan, tuan ni macam selalu ada sixth sense tuan ada gerak hati. Macam tadi tuan bagi tahu Just Linda punya case, tuan rasa macam saya positif dia hidup lagi. Sudahnya dia hidup macam ni kan. Tuan tergerak hati. Pergi dekat timbunan tu, cari kat bawah tu. Memang tuan ni ada satu kalau nak cakap ada tu tak tahulah, anugerah ni tak ada lah saya nak kata anugerah sixth kelebihan daripada orang lain kan. Cumanya ketetapan pada diri itulah, seperti awal saya beritahu kan, kita ni kalau diamanahkan atau ditugaskan dengan sesuatu benda, laksanakan dengan sebaik mungkin. So jadi kalau cakap pasal sixth sense ni, dia mungkinlah dia banyak orang boleh dapat benda tu sebenarnya. Cumanya ambil tak ambil je, nak tak nak je, abaikan ataupun tak, itu je. Kalau dia fikir benda tu logik, dia akan buat. Ambil je. Pernah juga sebagai contoh kan, kita nak keluar rumah ni, luar sikit lah saya beritahu kan. Kita nak keluar rumah, slipper kita hilang, mungkin ada orang lain pakai, tapi benda ni nak memberitahu kita bahawa bahaya sebenarnya. Kalau slipper tu tak hilang, mungkin sesuatu akan berlaku kepada kita. Benda ni lah. Betul. Okey. Faham kan? Gerak hati kita. Faham. Saya pun ada juga tu sebenarnya. Ini kita semua orang ada. Kita menidakkan. Ya, betul. Takut perasaan aku je kan. Tapi kadang kita menilai juga sebenarnya. Itu orang kata satu kelebihan lah. Kalau let's say lah tuan tadi cerita pasal imam dan sebagainya kan. Nak cerita sikit lah tuan, mungkin kalau sebagai anggota member ni kan banyak handle kes-kes macam ni lah. Jumpa mayat, kemalangan, lepas tu macam-macam lah kan. So bila let's say tuan balik ke balai dan sebagainya, mungkin tuan ada tak macam satu anggota amalan-amalan lah anggota member ni, mungkin mandi dulu ke ataupun mungkin pernah berdepan dengan situasi yang tak elok ke kan dekat balai tuan. Boleh share sikit tuan. Kalau amalan ni memang kita pelajari ni daripada turun-temurun lah. Kalau kita fikir orang lama lah yang selalu terapkan benda ni so benda tu penting juga sebenarnya, sebab kita tak tahu badan kita bersih ataupun tak jadi sebelum kita, contohlah kalau kita melibatkan satu insiden melibatkan kematian ni banyak lah bunuh diri, kemalangan, terbakar, macam-macam. So jadi kita tak tahu macam mana tubuh badan kita waktu tu. Jadi sampai di balai, so kita amalkanlah, kita mandi dulu sebelum kita balik ke rumah kan. Sebab kalau tanya perkara-perkara mistik ni sebenarnya banyak je berlaku kan. Cumanya satu benda lah saya mungkin boleh share kat sini di mana saya pernah satu ketika seorang saya punya klik ataupun saya punya buddy lah, dia bercuti waktu tu. Okay. Saya bekerja malam. Saya pergi satu operasi kemalangan jalan raya melibatkan kematian, kebakaran dan juga kanak-kanak tadi terperangkap dalam tu dengan ibu dia. Dia accident, tersepit, terbakar. Okay. So jadi kita pergi respon kes tu. Selepas pada insiden tu saya balik lebih kurang, saya rasa awal lagi masa tu dalam jam 11 lebih macam tu. Saya nampak klik saya dalam office saya dengan dia tu. Saya nampak dia tengah buat kerja. Saya tegur pada dia, saya cakap pada dia santai lah, macam biasa kawan-kawan lah. Cuti pun datang ke kan. So saya masuk, saya mandi saya keluar apa semua tu, dah tak ada kat situ saya nak borak dengan dia. So biarlah, keesokan itu saya tanya pada dia. Dia cakap dia tak ada, dia berada di kampung waktu tu. So saya rasa benda ni takut benda tadi lah kan. Sebab dia tak bercakap ya, dia tak cakap tidak, tapi mungkinlah waktu tu dia tak terekam saya kan. Mungkin selepas pada tu saya fikir aku balik daripada kemalangan semalam mungkin terbawa ke apa ke, kita tak tahu. Sebab pernah individu kawan rapat saya sendiri pun mengalami satu kemerosotan kesihatan. Di mana dia balik daripada satu insiden kebakaran lah. Dia secara tak sengaja dia terpijak
individu yang terbakar ni. Tak sengaja lah sebab dalam operasi so tak nampak. So jadi bila dia balik tu, dia mengalami kemerosotan kesihatan dia meracau, tak sedarkan diri. So dia dapat rawatan kampung. Alhamdulillah 3 bulan dia pulih sepenuhnya. Ini mungkin orang panggil badi mayat ke betul? Itu lebih tepat lah. Badi mayat sebenarnya kita tak tahu tu. Okay, let's say kalau macam dalam term bomber kan, bomber penyelamat, percaya ke benda macam ni, benda badi mayat ni? Sebab selalu terlibat dalam kan penyelamatan SCR mayat dan sebagainya. Rasanya macam mana? Ada ke? Saya tak tolak kemungkinan benda tu ada. Okay, sebab benda-benda gaib ni ada. Cuma baik buruk tu kita tak tahu lah. Cumanya kalau saya nak ambil bulat-bulat pun tak boleh juga benda tu kan. So saya letakkan benda macam ni lah. Niat kita melakukan penyelamatan. Selebihnya tu atas urusan dia lah. Urusan Yang Maha Esa lah. Macam mana kita nak menghadapi selepas pada tu. So jadi kita just pergi tu buat kerja-kerja kita kan. Kalau kita dah terkena, kalau kita percaya jangan sentuh ini, nanti kena badi. Jadi macam mana dengan tugas kita? Betul. Contohlah kalau saya pergi melibatkan dalam rumah, kematian dalam rumah 5 hari 6 hari, dalam air 7-8 hari. So kalau dia kata pasal badi ni, kalau saya tak pegang dia, siapa yang nak keluarkan dia? Betul. So nak biar dia kat situ kan. So jadi atas peranan dan tanggungjawab, so kita keluarkan dia. Apa terjadi lepas pada kita, apa terjadi lepas kita tu, kita serahkan pada Allah. Tu je. Kepercayaan kepada Allah. Yang penting. Tapi kalau let's say antara mayat yang pernah tuan jumpa, yang paling teruk tuan, mayat yang paling teruk tuan pernah? Paling teruk lah sebenarnya untuk first kali mayat yang saya tengok ni dalam air kan. Tapi saya boleh lagi. Dalam air? Dalam air dia terapung lah. Terapung lebih kurang negara 4 hari lah. 4 hari 5 hari lah. Bila mana kita angkat dia pun, dia dah, kulit dia dah cabut semua kan. Tapi antara air dengan darat, saya tak tahan dengan darat lagi lah sebenarnya. Sebab dia beza. Kebakaran lain, air lain, terperangkap lain. Okay, dia beza benda tu. Okay, so jadi yang saya rasa trauma juga sebenarnya, first saya tengok mayat, saya muntah. Saya muntah first saya tengok mayat. Bulan puasa, muntah. Itu first lah. Tapi lepas pada tu dah ni, lama-lama, okay. Jadi insiden yang saya alami tu, di mana satu individu ni lebih kurang dalam 5 ke 7 hari lah, dalam rumah, dalam bilik kan, dah keluar minyak tubuh badan dia semua dah ada dah. Kalau kita berjalan dekat dia, nak pergi daripada saya nak pergi ke katil dia tu, kita akan berjalan atas minyak. Badan kita akan mengeluarkan minyak hitam tu. So kita berjalan atas minyak tu sampai dekat situ tu, kita nak betulkan kedudukan dia tu pun, lalat ni still naik lompat-lompat dia, kena tubuh badan kita naik hingga semua kan. Tapi kita pakai glove lah semua. Bau jangan cakap tu kan. Itulah. Tapi benda tu pasal bau ni sebenarnya dia berbeza. Ni saya share lah sebenarnya. Kenapa berbeza dengan binatang? Sebabnya dekat sini, apa yang saya baca, apa yang saya tahu, sebab Allah ni nak tunjukkan bahawasanya manusia ni berbeza daripada makhluk lain. Contoh, kalau kita kucing dengan anjing, sama je bau dia. Burung, tikus, sama je bau dia. Tapi kenapa manusia ni berbeza? Supaya kita tahu benda tu. Kita tahu dia adalah berbeza daripada yang lain. Kita dah berbeza. Macam saya dah biasa dengan benda ni. So bila saya bau benda ni, saya tahu dah ini apa dia. Kan macam saya boleh asingkan boleh ini bau ni benda tu. Untuk tuan lah yang dah biasa, dah biasa ni. So dia berbeza. Itulah tujuan dia sebenarnya. Okay, untuk memberi kesedaran, untuk kita kesan benda ni. Okay, contoh andai kata disorok ke apa ke, kita tahu bau ni. Okay, dah ada dekat sini. Macam tu lah. So jadi berbalik pada tadi, saya tak lupa bila mana masa tu kita nak ubah kedudukan dia. Bila mana kita dia tubuh badan dia agak besar. Bila kita nak selup, nak tarik dia ni, tangan ni tercucuk dalam perut. Tenggelam dalam perut ni. So bila kita tarik ni, kita pakai latex glove, dia ada tertinggal. Dia sebab dia dah lembik dah. Kalau saya pegang dia punya tangan ni, dia punya kulit ni dah boleh meluruk macam ni. Macam kita boleh tarik sekeping macam ni. Di kawasan Shalam lah, di situ juga lah. Dia kenapa tinggal seorang orang tua ke? Dia mengalami masalah jantung lah sebenarnya. Tinggal seorang-seorang di
Banyak sebenarnya kes-kes macam ni. Banyak tuan. Sebenarnya kalau cerita pasal pengalaman tuan ni memang sampai esok tak habis tuan. Itu kan 11 tahun ni tak habis kot. Kita kena jemput lagi for next episode. Episode 3, episode 4, episode 5 tuan. InsyaAllah. So thank you very much tuan. Kongsi banyak pengalaman-pengalaman yang best. Baik, sedikit sebanyak. Podcast Borak Balai bersama dengan Abang Crime. So sebenarnya saya pun sebenarnya excited and the same time seram juga kan. Sebenarnya cerita pasal seram tadi sebenarnya saya nak lebih sebenarnya, tapi nantilah kita invite next, sebab saya rasa memang ada banyak lagi tuan kan kalau cerita seram. Kalau pasal seram ni banyak. Sebab dia orang selalu deal dengan mayat tau kan. Bayangkanlah mayat-mayat ni kan, benda-benda yang mistik, masuk lautan kan, kadang-kadang sungai. Bercakap pasal makhluk Allah ni, mana tempat ada tuan. Betul, mana-mana. Macam jin syaitan dekat lautan ada, dekat sungai ada, laut ada. So bomba sebenarnya orang-orang yang selalu deal dengan benda-benda macam ni. Okay, so thank you very much sekali lagi tuan. Baik, okay, so sama-sama. kita insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next episode Borak Balai, episode yang ketiga. Macam yang korang tengok untuk first decade episode ni, kita memang share cerita yang buat kuasa orang-orang yang berada dekat lapangan yang bertugas ni. So kita akan jumpa lagi next one, insyaAllah. Korang jangan lupa korang like, komen dan juga subscribe podcast pula, dan juga subscribe YouTube Abang Crime. Okay, sekarang. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Borak Balai. Let's go.